Mu ambil kepala dia. Mu siapa? Orang lain korban, tapi dia dah tinggal kepala. Semua melepaskan hak, boleh? Yang tak boleh, dia tukang sembelih, dia ambil kepala terus bola kaga motor. Tak boleh. Kerana ambil upah daging korban haram. Upah ni mesti duit. Ni banyak orang dipanggil tukang sembelih, dia buat satu besen daripada daging untuk tukang sembelih sebagai upah dia main kerja. Tak boleh. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, amarani sallallahu anak aku ada apa ni? Nabi pernah wakil aku supaya aku menguruskan untuk korban Nabi. Dan Nabi pesan jangan beri sikit pun pada tukang lapah dan tukang sembelih. Wa nahnu nu'tihi min indina, kami beri upah dari harta kami yang lain. Jadi ingatlah nak masuk korban, panggil tukang sembelih, begini, kita tak boleh pergi tukang sembelih upah daging, upah kepala, upah dan tulang dan sebagainya. Kita upah duit. Seekor RM70. Kutip RM10 seorang dari yang masuk korban. Dia kata RM70 sikit, tak cukup. Kita korban dia pula. Nak banyak sangat. Faham lagi? Wa nahnu nu'tihi min indina, kata Sayyidina Ali, kami upah tukang sembelih harta kami yang lain. Faham? Tapi jika kita daging-daging itu kita agih-agihkan, masih ada tukang sembelih di situ, boleh juga kita sedekah ke dia.